Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sit on Aku dah suruh tadi. Tak mau kok. Ya. Dah test lemang. Lemang saiz. Oh, dah. Oh, dah tadi double strike. Okey, lemang tu. Jangan semua kat aku. Mana mancing ya bang? Oh, kalau Kopi masih. Masih 2 jam. Tapi ini depan ada kacang. No. Saiz. Dah bawa kawan ni. Oh. Bawa lah kawan. Bukan modal sembarang, rel berputar, coran di tangan, fokus tajam, target di mana, umpan harus benar-benar dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang-petang. Okey. Sebenarnya tak petang dah, dekat malam dah. Pukul 7.10 dah pun. Dekat 7.10. Ada lagi satu trip menghala ke Pantai Timur. Sebenarnya baru balik pada Mesing ni. Sambung lagi trip. Ada satu lagi trip di belah Pantai Timur ni, belah 3, 4, 5 dan 6 ni. Faham lah trip apa. Barang semua dah packing. Member semua dah standby. Nanti saya perjalanan menuju ke Pantai Timur. Alright, nanti kita jumpa. Bye. Dia yang beri, dia adalah halang segala puji, segala daya cakrawala, tiada batas kuasanya. Tak ada yang sia-sia. Sampai tak gagas kau tu. Sampai tak naik kau tu. Jumpa lah. Oh, dah sampai. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dah selamat sampai. Ni homestay. Ni yang baru sampai. Buat rambut ada. Ini bilik. Rumah buka barai ni. Kita jumpa esok lah. Buat preparation untuk ke trip seterusnya. Alright, jumpa lagi esok. Alright, Kami sekarang berada di Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okay, preparation pun dah buat ke trip seterusnya, iaitu trip Mencandat Sotong. Kita sekarang berada di Pasir Putih, Kelantan. Jeti kita akan naik di Kuala Besut. Jalanan lebih kurang dalam setengah jam dari sini. Apa hal nanti? Kita jumpa kat sana lah. Alright? Okay. Dia adalah halang segala puji, segala daya cakrawala, tiada batas kuasanya. Yo, rezeki bukan cuma ikan yang kau dapat. Itu udara bersih, itu persahabatan, itu. Alright, Alhamdulillah dah sampai ke jeti. Mengemas dulu, angkat-angkat barang. Puan tak tegak. Dah. Saya mau Fadli. Jadi saya Lee je. Nak pergi Mencandat Sotong. Mudah-mudahan semoga perjalanan pergi dan balik selamat. Amin. pergi dan selamat kembali. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Alright, briefing sudah, baca doa sudah. Kita nak mulakan perjalanan. Okay, kita duduk belakang dulu. Nak setting barang dulu. Alright. Pokoknya nanti kita sambung balik. Right.
Alhamdulillah dah sampai spot yang pertama, trip mencandat sotong di Kuala Besut. Matahari pun dah melabuhkan tirainya. Kita akan mulakan beraksi. Alright, kita buat preparation dulu. Yang ada agak beralun sikit, ada angin. Yang bawah tak tahu macam mana, so kita test dulu. Kita sini. Sekok dah. Oh, 15. Yang jauh. Oh. Bismillah. Puluh. 60 gram. 60 okey. Dapat? Lebih kencing juga. Pancut. Oh, 2 ekor. Woi. Mantap. Belakang ah. Oh, kena ubah hotspot lah. Sini nanti boleh. Angkat yo. Tak nampak sini. Oh, 2 ekor teddy. Oh. Ada. Alhamdulillah. Ada. Teddy. Dua. Wow. Tolong. Oh, sangkut. Cantik sampah. No, size. Jap. Size ha. Alhamdulillah. Oh. Makan je jari aku. Dekat ni cuba. 8. Dia sini lagi. Alhamdulillah. Dan Kata-kata cari orang. Oh, ada. Ada. Oh, manjanya. Oh. Kait dia kait aku. ada ke? Ada. Oh dia. Oh dah. Angkat. Pelan. Cuy. Oi, dia makan tu noh. Dia makan 28. 28. Makan 28. Oh, fish on. Oh, fish on apa? Screen on. Ui, berat. Kita tarik. Ui, barang ada. Alhamdulillah. Oh, dua. Mantap bos. Allah. Alhamdulillah. Oi, ada lagi. Ni kan batu bau naik atas. Biar. CL lah. CL lah. Oh, lama CL pula. Sikit. CL Usury. Alhamdulillah. Ni black. Oh, ada. Oh, okey. Alhamdulillah. Agak bawah sikit boleh. Dia boleh. Macam. Alright, alhamdulillah. Oi. Tarik. Oi. Wah, kayaknya saya zam dia. Ui. Dia borang. Oh, dia makan twist. Candat twist first. Ni first candat twist. So, jadi macam dia makan kat kuru. Itu lucu. Dia makan. Ada barang. Wih, ini panjang. Panjang ah. Panjang dan keras. Panjang dan Bangla. Panjang dan keras eh. Oh, berat ni. Dah. Jangan kayu 3 kali. Kayu lebih sikit 5 kali kata. Ada dah nampak. Mana. Yes. Just. Ada saiz. Just lemang. Lemang saiz. Nama sini. Macam dah lupa lah pasal potong tangan je lah. Kita belum bau kan. Alhamdulillah. Ada dah? Ingat boleh sama tadi. Ingat lah. Tapi ni asal ni je. Mata kayu orang. Ha? Mata kayu orang. Dia berat ni kalau ringan. Boleh safety. Saya ada kita pun. Betul? Betul saya. Saya dah ni. Jadi Saya jadi kurang dia. Tak pasal. Dah.
No. Snack. Oh. Ni ada lagi dah. Ada lagi. Boleh. Dua lepas tali dia. Johor. Video? Sampai lagi ni? Oh, aduh. Oh, 2 ekor. Oh, dia patut lah. Oi, saiz. Cantik. Wow. Asal. Weh rumah tu. Haram je ada. Alright. Tu dia. Tu dah. Tak payah ni lah. Tunggu lah. Dia makan terus. Bonjut ni ngap terus. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sikit. Oh, ada. Ada sekali double strike. Dah kali. Jauh. 2. Oh. Saiz mantap. Allah. Mok. Wih, ada telur kan? Tak ada. Oi. Ada lagi. Tarik. Sean. Squid on. Oh, ada lagi. Oh. Aku tak kasi slow panggil hang. Ada. Bagi sekali lagi kan. Ada lagi. Ada lagi. Double strike. Triple strike belakang tu sekali. Triple strike. Oh yo. Okey, apa yo? Saiz. Oh, mantap lah. Oh, banyak oh. Betul weh. Oh, saya lemang tu. Ui. Ya, penuh lah. Penuh bekas lah. Penuh keluar gambar ni. Ada lagi? Ada. Mana impor tu? Terus. Cara naik 2 ekor tau. Oh, cara naik 2 ekor je tu. Oh, dahsyat tau. Uish. Ya, juga cepiak ya. Ada ni. Oh, boy. No kau ha. Oh, jumpa ni. Oh. 12 21. Okey, Ada. Boy. Jangan semua kat aku. Mana mancing abang? Abang pakai color rainbow bang. Oh. Color rainbow abang. Mantap ah. Jap. Bismillah. Ui, kaleping dia nak. Baik, mana ni? Hah? Mana bekas ni? Ada. Tengok dia makan kalau apa. Menekan. Abang budi. Oh, dia ambil dia tak pulang. Oh, bakul. Oh, dia nak kaleping. Ni weh. Allah. Oh, untuk sembang kan. Dia kena sembang. Tak Ada ikan muhung lagi cepat dapat. macam haram. Sembang muhung baru dapat. Dajjal tu hang. Masuk kerja kedua, masuk kerja. Shift Masuk kerja. Dah bitik mana ada ni larat dia bitik. Oh dah. Oh, comel. Allah. Aduh. Double strike. Boleh lah. Tak apalah. Boleh. Dah pergi dah saya layan. Allah. Tekon nak buat dah ni dia nak air sendiri. Ada hal. Put ni awak saya buat. Agaklah awak punya pun ni.
Oh. Oh boleh buat Betul lah ni besok. boleh buat balik sebelum pagi tu. Ha, semua lagi tu janganlah. Oh, kan saya dah boleh ambil. Alright, cantik. Oh, boleh. Oi, makan Lagi dekat. belut lah, belut lah. Belut. Beli anak balik. Ah. Nanti saya makan kali. Apa lah dengan saya ni orang layan je. Keluar. Arbe awak booking tu, awak ambil aku. Oh, kalau pun. Oh. Kopi masih. Kat belakang ni. Lepas selut lepas. Oi, kasak. Oi, kasak. Oi, kasak. Menekan. Ui, menekan. Belakang oi. Amboi. Oi, dua patut pun. Sama saiz dua beradik buncit. Dua beradik buncit. Kasak oi. Oi, kasak ni. Memang sudah mari. Kasak oi. Awak yang kasihan ni. Terjenggo. Oh. Ui. Oi. Oh, kasak oi. Oh, sak oi. Nice. Oh, masuk ketuk, naiklah. Ya. Sunyi belah tu. Kami dah penuh ni. Minta tong baru. Makan je. Tembak yang kuat. Cepat. Oh, tak tembak. Tak mau tembak. Dia menyerah diri. Orang baru dia tembak tu dalam tu. Melendiang. Speed on. Ni kena laju sikit dah. Tak lagi main menatang tu aku takut. Oi, besar. Ya Allah. Oh, bukan ada bang. Dia makan dah nombor 15. Oh, dah main apa? Allah. Woi, lemang. Woi, ya Allah, hampir tembak kena aku. Dia. Oh, ini nak cakap kau nak umpan ni. Tu besar weh tu. Seri besar. Oh. Besar tu panggil lemang. Waduh, sekok dia pun nak bonek pun. Tarau dia. Triple strike. Triple strike. Takut 3 orang. Tapi saya orang pertama. Saya lah hari sampai tengok. Lekat sikit tau. Sikit sangat dekat dah. Dah. Oh, buncit. Oh, banyak telur tu. Black. Come on, Black. Tu sampai. Okey, dah. Oh, padu. Ush. Mana? Dah. Baik batu bro. Kita tarik kawan. Oh, lemang. Allah, kata dah panjang. Oh, lemang. Cepat. Agak taruh. Jangan satu dulu apa pun. Dekat tu, baik-baik. Tengok. Jam pukul 3.46. Biasa. 2 jam aja. Kurang 2 jam. Biasa 2 jam. Tapi ini depan, belakang. Tepi lagi. Tepi ada lagi. Depan ada lagi. Alright. Ada. Oh, ni dia. Ini lemang. Ini dia.
Saiz eh? Oh, Zat ni saya ni Zat. Lemang tu. Tak lagi oh. Ui, benar tu. Ikan kau ni. Ikan. Macam ni. Ikan. Ui, lain macam ni. Wait. Wush. Allah. Oh. Lemang bukan ikan. Saya lemang. Ha, ni baru yang kita nak. Oi. Ui. Ha? Ui. Oh, betul saya lemang. Ha ni. Nampak tu. Mantap. Oi, ada. Oi, kasak. Oi, kasak. Kasak. Oi, kasak. Oi, kasak. Oi, tekan menekan. Tengok benderok dah. Oh, tu. Oh, nampak dah bayang dah. Oi, kasaknya, kasak. Kasak ah. Oi, kasak. Oi. Oi, lemang. Oi, besar ni. Ni besar ni. Oi. Kasak ni. Ni paling besar ni. No. Saiz. Dah bawa kawan ke? Oh. Ha, bawa lah kawan. Oh, saiz weh. Berhenti. Ha tu sekok. Saya sampai sekilo tu. 800 gram. Ni 800 gram. Ha 800 Oh. 800 gram. Tambah hak kecil sekok cukup kilo. Okay. Dah habis spot ni. Ni dah pukul 6-7 minit. Kita akan bergerak ke Unjam pula. Kita nak cari ikan laut. Kita akan menuju ke spot seterusnya lah. Nanti hasil sotong kita akan tengok kat JT lah. Pakat-pakat semua mengantuk ni. Ada yang dah tidur dah. Dah terbongkang dah. Tak sedap apa dah. Bunyi alam pun tak tutup-tutup lagi. Yang fighter untuk cekal lagi menyandat sotong. Alhamdulillah hasil ada manis-manis. Alright, nanti kita sambung. Lari hujan. Alhamdulillah sampai jam 8:14 minit. Tak ada hang pakai dah. Kita try ni cari ikan laut lah. Bawa balik untuk tambahan daripada sandak sotong lah. 50. Alright, jom. Let's go. Turun dah. Saya apa bang? Selah kuning, selah. Allah lepas. Main ni. Awak yang rayat ni batu ku hilang ke? Yang rayat ni batu ku hilang. Oi. Allahu Akbar. Datang apa ni? Batu ku hilang. Ui. Allah, berapa ekor ni lari ni? Binatang lain yang balas ni. Binatang lain dapat ni. Di sini dah. Ui, berat. Ui, binatang apa ni? Sangkut lah tali. Sangkut tali je. Allah ni. Putus lah biar. Rugi di situ. Makan modal sudah kena cukai. Aduh. Kenapa dia begitu?
pun tak tahu. Habis FG Note-ku. Cari caru pula. Selar. Dapat gerisi. Warna merah ni ikan lain yang ambil, bukannya ni selah. Penuh. Ui. Masak. Okey, tamat sudah trip kali ni. Kita akan jumpa di jeti lah. Kita tengok hasil semalam dengan ini dah. Alright, jumpa di jeti. Semua dah letih lah, ngantuk semua dah, lapar semua dah. Sementara nak sampai jeti tu layan lah suasana sampai ke jeti. Alright. Alhamdulillah dah sampai jeti. Lama juga perjalanan dia, ambil masa daripada Unjam tadi sampai ke sini. Masa dalam kurang 2 jam lebih lah. Dari Unjam tadi pun dalam 9 lebih. Sampai ni dah ke 12.20. So kita akan makan barang dulu. Lepas tu kita tengok hasil lah. Alright. Okay, inilah dia 25,000 nampak. Hasil Kalau dapat 25 kilo dengan ikan tak banyak ikan tapi sotong berbaloi. Alhamdulillah ini tidak ada kiamat. Naik ada mabuk juga waktu tapi dengan hasil arus laju tak ada habis. Supply. Okey. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.